Pertama kali saya bersyukurlah dan tahniah juga kepada rakan-rakan pentadbir yang bagi sokongan, bagi support ketua pengetua, guru kandang kemanusiaan, guru kandang bahasa, guru kandang teknik vokasional. Kalau ikut purata kami ni umur semua 50 ke atas dah, tapi sebab untuk menjayakan atas semangat kebersamaan kami join lah. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih kepada rakan-rakan guru yang lain yang turut serta, dan saya ucapkan tahniah lah kepada Rumah Sukan yang akan menang nanti. Terima kasih. Hari ini saya rasa larian kumpulan kami amat baik, tapi cuma track itu agak pendek. Jadi kami tak boleh perform yang terbaik lah sebab baru start kan. Jadi tengah laju berhenti. Okey. Saya rasa saya dah lari laju sangat tapi lambat betul nak sampai. Saya rasa itulah perasaan seorang atlet di atas padang. Duk-dap, duk-dap, duk-dap. Terima kasih. Semua, nama saya Nakairunisa binti Ghazali. Saya sangat gembira hari ini kerana hari ini sukan. Yeay. Nama saya Kerofari Bekar Azizi dari kelas 3 hitam. Hari ini saya rasa syok sebab saya boleh tengok kawan-kawan saya berjuang untuk mendapatkan pingat dan bertanding untuk rumah sukan masing-masing. Saya Muhammad Fauzi dari kelas 4 Brunei. Okey, perasaan saya pada hari ini diadakan Hari Kejohanan Olahraga Tahunan bagi 2025 SMK Singalaya. Saya berasa sangat gembira sebab saya baru sahaja pindah di sekolah ni. Sebelumnya saya sekolah di Batu Limau. Jadi saya berasa sangat teruja lah pada hari ini dengan saya selaku Ketua Pelantun bagi BSMF Bulan Sabit Merah Malaysia.